Berapa orang kru Ustaz atas kapal? Atas kapal 6 orang. 6 orang. Setakat ni 7. Jadi kalau tengok dekat dalam ni, dalam live ni, dekat TV ni, Ustaz dekat dalam ni lah Ustaz? Ya, kat dalam. Oh, tadi nampak juga Ustaz kat luar. Apa Ustaz? Haji. Tuan Haji tengah buat apa Ustaz? Nampak ni. Kita dekat dalam live. Nampak Ustaz, nampak. Nampak Ustaz. Boleh ke ajak? Kau lambat sikit. Saya tengok mula dah sini. Oh ya. Boleh ke apa invite Tuan Haji sekali ke Tuan Haji tengah berehat? Alhamdulillah. Hak yang ketiga. Lepen ketiga. Yang ketiga Alhamdulillah Ustaz tak hangus. Oh, dah masak ya. Oh, tak masak lagi. Goreng telur, comelnya Ustaz ni. Ramai peminat Ustaz dalam ni Ustaz. Alhamdulillah. Ini paling sikit kali ni. Video. Kurang rehat ah. Biasa lah. 3 hari dah tak mandi. 3 hari dah tak mandi. Allah Akbar. Tu akan berdoa insya-Allah. Ustaz. Ustaz lempeng, Ustaz lempeng. Salah. Hentang saja dalam bu. Hentang benar Ustaz. Tak maaf banyak lah dalam nak tengok banyak. Tak apa. InsyaAllah. Sekarang kat sana pukul berapa Ustaz? Pukul 9 pagi. Ustaz, kami dimaklumkan bahawa sebelum ni kapal Ustaz telah ditunda oleh kapal lain. Kapal apa yang menunda kapal Ustaz tu? Kapal apa yang menunda kapal Ustaz sebelum ni? Tak dengar. Sebelum ni ada kapal yang tunda kapal Feledy. Kapal apa yang tolong tunda tu? Kapal hak mai kepung ke? Tak, kapal yang tolong tunda kapal. Bukan tentera IOF yang bantu tolak. Kapal Biru Rahmat. Oh, kapal Biru Rahmat. Estella apa nama tak tahu, dah ingat dah. Estella Y apa tahu? Betul Estella Ustaz. Estella Y. Menu Ali ke dah tidak sebut. Ada tak orang boleh komen? Estella Y Manuel lah. Yelah tu. Saya baca ke Melayu lah. Haji mana Ustaz? Ramai juga peminat peminat Tuan Haji. Tuan Haji ada? Haji Tuan Haji tengah berehat. Tu Ustaz bawa tengok Tuan Haji sama-sama tu. Haji tengah rehat. Ya, Ustaz. Ustaz masak lempeng. Ramai tanya Ustaz masak apa? Ustaz masak lempeng. Estella Y. Ustaz Mat mana tu? Ada juga yang tanya Ustaz Mat nak ke mana? Ustaz Mat sedang berlayar dengan menggunakan layar menuju ke J, insya-Allah. Kalau tengok kapal lain tu 3 ke 4 kelajuan, kapal Ustaz Mat ni 1 je kelajuannya. Kapal paling tenang, betul. Ustaz Mat, berapa hari dah kapal Ustaz mengalami enjin problem ni? Berapa hari dah kapal mengalami enjin problem? Kita tak berapa dengar Ustaz. Masuk air. Handphone masuk air sikit lah. Dari Greece. Saya dengar. Ingat semua pesanan Ustaz. Alhamdulillah. Doa lah doa. Ramai yang komen. Dalam masuk dah ke bawah. Saya dah 3 ni kadang-kadang. Kamu dah rasa apa? Masak tu Ustaz. Cuba pusing belakang Ustaz. Pusing belakang tengok dah masak ke belum. Kalau dah angus okey dah tu. Guna tepung gandum ke Ustaz? Guna tepung gandum ke? Ada tepung gandum. Saya tengok tepung gandum. Asyik nak masuk tepung gandum. Nak masuk nasi.
Allah masuk dalam periuk dah. Allah Akbar. Bergegar. 2.2K macam-macam. Dia bergegar yang tadi. Lihat Ustaz masak. Jadi kalau kan mari kita saksikan Ustaz menemani Ustaz Mat kita yang tengah memasak lunch. Lempengnya. Akhir ya. Boleh tengok live secara langsung. Live yang akhir. Dia semua tengah dalam kuali sekarang ni, tengah menemani Ustaz Mat masak. Sambil tu yang ada soalan boleh tanya berapa nautical lagi nak sampai. Dah nak tanya kapal-kapal ada kena baka dah ke? Ha? Last paling last. Paling last kapal Harok. Free Willy. Farali. Free Willy. Farali dah kena semalam dah. Farali kena dah semalam. Farali yang baru. Doa lah biar dia nampak. Ya, kita doa dan pakai baju. Baru cabut baju. Oh, ya ke? Panah. Dari 3 hari lepas. Dari 4 hari lepas. Jadi mereka memang dah ke belakang. Jauh ke belakang. Kita paling jauh. Baru ni cepat dah. Duduk ingat duduk tengah dah. Dah sudah. Ada orang tarik malam tu. Nak jam pula nak sama. Allahu Akbar. Ada kita dah pasti dah sebab dah kena tahan dah. Tahu dah keadaan kamu tu. Confirm kepada Ustaz? Ya, dah kena tahan kita pasti. Doa yang baik-baik saja. InsyaAllah akan jadi baik. Biasanya mereka Allahumma salli Muhammad. Kalau tak ada orang dalam tu, maknanya kata mereka dah diambil dah. Culik. Diculik Ustaz ya? Ya. Allah. Ustaz, kapal sama di situ. Masuk dalam periuk. Kita bawa orang masuk dalam periuk. Tak apa Ustaz. Dan Ustaz dalam keadaan selamat. Tak okey lagi ke Ustaz? Ada dah kena dah semalam. Ustaz nampak ya Ustaz ya? Kita tengok daripada ni lah. Ustaz nanti nak menyorok ke Ustaz? Laporan. Sebab kita ada guru di sini. Ustaz nanti menyorok ke macam mana tu? Ustaz nanti menyorok ke macam mana tu? Kita dah tahu dah nyeruk dah lilat jaruk dah. Kita serah kita kita menang dah lah. Tinggi semangat bantuan kita. Mana barang bantuan Ustaz? Kotak-kotak ni. Nampak dah lama. Kami kena tengok semalam. Tu kotak-kotak bantuan. Sebahagian ni lah. Biar barang ni lah. Food. Barang-barang makanan. Keperluan. Ubat-ubatan. Ya. Lepel ni saya buat manis dah tahu lah. Makan dengan dia ni. Saya tahu lebih banyak ni. Kat sana pukul berapa Ustaz? Pukul 9. 9 pagi? Ya. Tengah sarapan. Kami ingatkan tengah hari dah. Ya, tenang. Kita kena tenang. Jangan gegabah, jangan takut. Ya, memang kena tenang. Terima kasih Ustaz sebab memberi ketenangan buat semua yang tengok. Ya, jangan takut. Kuat semangat je Ustaz. Walaupun kita kena tahan, bila kita dah berjaya. Kita bukan bawa senjata. Betul Ustaz. Ya. Kita bawa barang bantuan. Kita bawa makanan. Sekarang itu mana ada pisau dah. Kita buang dah semalam sebab kena cek semalam kan. Tapi Alhamdulillah. Dia suruh lampu ingat mari dekat. Kita buat juga kadang-kadang. Biasalah. Dah habis ayat baca. Alhamdulillah dah lama kemudian. Itu tu lampu hilang. Tak nampak dah double. Sampai ke pagi ni. Makbul lah doa Ustaz tu. Alhamdulillah. Tapi doa lah. Kalau kena pun agak-agak Allah SWT Muhammad ni balas nak sebut ni dah bagi dia boleh dah agak-agak Allah Ta'ala selamat bagi kemudahan mudah InsyaAllah iya ke? Ya nak zikir kuat-kuat dah boleh sebab dia orang sebab semalam saya zikir dia kata
kalau mari musuh kena sikit dah latih. Dah jadi kita dah sikit kuat-kuat. Itu je lah. Tapi tenang je. Keadaan kalau orang tengok tenang je sebenarnya. Kalau akan pun kita buat duduk dah latih. Alhamdulillah siap dah lepeng. Macam payah. Sedap dia pakai gerak-gerak ni. Haji, nak makan lagi? Good. Yeah. Good. Malaysian pancake. Of course you can eat because of Malaysian pancake by Ustaz Mak Kecil. We got some sunflower. Ustaz belanja satu Malaysia tengok makan pancake. Ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baikkan. Good. Good. Alhamdulillah. Bismillah. Ayah ada orang putih. Yang puji. Dah banyak dah orang putih puji masa kalian putih Dia makan. No, good thanks. Strawberry jam atau coklat. You know? Yeah, the jam is fine. Where is it? I put it in a little people. Let's Ni. Yeah. Got it. Nama? Dah dengar? Lempeng tu boleh makan dengan sayur. Oh, sayur tak ada. Saya jenis makan sayur. Habis sayur ke Ustaz je lah. No, because nothing. But I was dipping my toast in the jam this morning. It's good for expected and for It is good for expectation and also good for Muslim. Let's go to Terengganu. Kuala Lumpur. Yeah. Terengganu lah. I want to work at Petronas. Oh, Petronas. Because I used to work in oil and gas. Oh, ada gas. Yeah. So if you go Island, if you go to headquarters in Kuala Lumpur, Yeah, it's very if Island pumping is Muhammad Billy. You what? Okay. Oh yeah? If you go for the pumping operation Yeah. from I see this. from the shore, Yeah. it's come to Muhammad Terengganu. Terengganu. Keteh ke Mamang. Muhammad. Very good. Terengganu, very good. Baik, sedap mak. Yes. Haji tengah berdekat tuan-tuan. So I asked, they know, but no Kan man. kita tengok live Ustaz tengah bawa dengan I orang. know lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. I make you offer. InsyaAllah. Syukran. Itu tekan orang kampung ni. Yeah. Say bye. You say bye. Say bye. Say bye. Bye.